Tahu lagi kemunduran ummah tu timbul pada mana? Kemunduran ummah, bekunya ummah timbul pada mana? Timbul daripada asatirul awwalin. Ada tak? Timbul daripada mereka-mereka yang kazab. Hari-hari dah dusta. Syekh Muhammad bin Wahab ni bawa agama baru. Ingat, orang hak pesing beku otak lagi kazab yang menetai dakwah. Dakwah Syekh Muhammad bin Wahab yang menetai. Ibnu Taimiyah bukan orang Islam pada asal. Pada hakikat bukan orang beriman dan sebagainya. Asyaqaqta qalbahu, membelah hati tengok kau lah mana? Anta dengan Zahabi ataupun Ibn Hajar Al-Asqalani ataupun Suyuti. Anta ni hadap kecek atau Ibnu Taimiyah ni bukan orang Islam, bukan orang beriman pada hakikat ni. Boleh tak bulu hadap di kaki mereka itu? Boleh tak? Wallahi tak boleh. Mari mana kita nak ambil orang pesening? Qadah kita. Orang nak bawa ummah kita. Akhir sekali, akhirnya kita tengok. Keratang pun tak apa. Daun suci. Kalau selit boleh baju tu boleh semaya jadi terimik. Daun ganja boleh papik beluk pun tak apa. Ya buka habis. Sebab apa buka habis? Safih, bukan alim. Bukan faqih. Alim tu alim tapi bukan faqih. Faham? Riswah. Tak apa. Dia mau main beri. Dia mau beri tak ambil. Wak 7 hari, 40 hari, 100 hari. Dia mau wak wi. Wak kita punya makan. Kulluha ma'kulat. Makan ni. Sebab tu ulama-ulama kata haula akalun. Akalun. Sebab tu beku sini. Bertilah kita dah ambil mereka tu perikah dah. Yakfi. 200 tahun dah kita. Apa kita? Tak ada apa. Tak ada apa sekarang. Kena tipu. Kalau kita kecek betul-betul. Kena tipu.